Saudara Sultan, Ketua Penerangan Nasional MIPP, untuk menyampaikan pidato. Dipersilakan. Dengar semua? Pendek sangat ni. Dalam program Hirunaka. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis, yang dihormati Datuk Seri Peja, Datuk Ustaz Idris, Tan Sri, dan juga semua hadirin, hadirat, akak, ane, tambi, tanggeci, makle tersayang. Wanakkam dan selamat petang kepada semua. Salam hormat dan sayang kami, Parti MIPP, Malaysian Indian People Party, komponen rasmi PN untuk orang India. Jadi saya ingin menyambut apa yang Tommy tadi cakap tadi. Saya pun nak bukakan dengan pembuka selera, pantun Mat Maslan. Boleh? Kalau tuan pergi memancing, jangan lupa membawa umpan. Kalau tuan tak mau kena kencing, jangan percaya kerajaan perpaduan. Betul? Tuan-tuan, BN dah menang 8 penggal di sini. 8 kali. 40 tahun. Tapi cuba tanya diri masing-masing, apa yang kita dapat? Maaf saya nak cakap kasar. Ini pekan, penduduknya masih tidur lenya. Jalannya kat sini berlubang-lubang. Pekannya saya pergi tengok, bisnesnya hidup pun tak mau, mati pun segan. Dibuat lagi jalan sahala. Jahanam bisnes orang kita down 40%. Belum lagi tambah dengan lambakan orang asing tanpa permit. Masak lagi lah bisnes korang. Tapi apa YB kat sini buat? Buat dono tuan-tuan. Nak pergi hospital dulunya 2 minit, sekali dengar sekarang pusing punya pusing, jadi 10 minit. Pergi hospital pun daif, serba kekurangan. Pasar saya tengok teruk, balai polis saya tengok teruk, sekolah pun teruk, semuanya teruk. Tuan-tuan, mana bank di air kuning tuan-tuan? Bayangkanlah satu tempat 40 tahun tak ada bank. Itu yang berlaku. Mak-mak, acik-acik nak buka akaun susah. Atuk nenek nak ambil pencen kena merayu dekat orang. Peniaga kecil simpan duit pun susah. Itu satu. Satu lagi Nanba, tadi saya datang ke sini nak buka Waze susah. Tak ada internet. Ini tahun 2025. Tapi jangan cakap 5G, jangan cakap 4G, 3G. Dapat H pun dah kira rahmat. Most of the time tak ada connection, betul? Hey, macam mana ni? Macam mana pelajar kita nak buat kerja sekolah dan review online? Tak boleh. Macam mana mak ayah kita nak dapatkan maklumat minta bantuan kerajaan? Susah. Macam mana peniaga kita yang dah susah kat sini, macam mana mereka nak buat bisnes online? Lupakan je lah. Tuan-tuan, bila dunia ni kita dah pergi ke bulan, dah ke Mars, tetapi orang kat sini masih terperangkap di bawah pokok mencari line internet. Betul? Susah ni tuan-tuan. 8 penggal BN di kat sini memegang tapah, 8 pegang 40 tahun. Air kuning ni bawa BN UMNO, tetapi masih terpinggir, masih terabai. Bukankah ini kianat? Kianat tak? Bukankah ini maksudnya orang air kuning dah lama di bawah mimpi? Nak tunggu berapa penggal lagi sebelum kita minta mereka buat kerja? Berapa lama lagi kita nak percaya dia orang? Tuan-tuan, itu kerja gila tuan-tuan nak tunggu dia orang. Sebab tu saya pelik semalam. Saya tengok Datuk Seri Sarawanan. Siapa dia tu? Kenal? Siapa dia ya? Siapa satu lagi? Tok Mat. Siapa dia tu ya? Dia orang tu tuan, confident. Dia orang cakap, dia orang keluarkan statement orang air kuning, terutamanya orang India. Dia orang cakap orang India takkan boykot. Jadi saya nak sentuh sekejap boleh? Kerajaan selama ni tuan, abai orang India, pijak orang India, hina orang India. Jadi adil tak jika kali ini masyarakat India pun kali ini akan abai dan babai BN di peti undi? Boleh?
Apa itu apa tuan-tuan? Anything but Anwar Ibrahim. Betul? Saya pelik bagaimana pemimpin kat sini kata kerajaan Madani memperjuangkan orang India. Dikatanya MIC ialah hero. Dikatakan BNI hero. Dikatakan kerajaan perpaduan ini hero. Sat. Iring gesar. Untuk masyarakat India tuan-tuan, figura Anwar ini telah dicop sebagai penipu bersiri hampir 25 tahun. Dan parti DAP dan PKI ini ialah skam terbesar untuk komuniti kami. Saya mewakili suara masyarakat India. Saya nak tanya kat sini, mana seorang menteri penuh yang boleh bercakap tampil sehingga sekarang? Polisi untuk masyarakat India? Tak ada. Blueprint ekonomi? Tak ada. Tapi kan PM cakap dia announce 100 juta untuk orang India. Betul ke dapat? Saya cakap kat sini tuan-tuan, ada tak orang India yang boleh angkat tangan cakap dapat tak duit Grand Mitra? Tak ada. Cuba cek kat komen. Tak ada. Sebab dia ni tuan pandai announce je, tapi tak ada bagi. Betul tak? Sampai saat ini tuan-tuan, mitra iaitu sebuah agensi untuk masyarakat India tak pernah tunjukkan bukti pemberian wang di dalam website mereka seperti yang dijanjikan selama 2 tahun. Tapi bercakap mengenai bukti tuan-tuan, yang keluar ialah bukti video dan surat khabar. Pengarah mitra agensi ni seorang YB muda bagi duit raya, ampau raya dan jackpot raya untuk membeli undi 2 hari lepas. Saya tertanya-tanya, mana YB muda ini dapat duit untuk tabur wang, gula-gula beli undi? Sudah kaya ya, duit mana itu? Itu korup tak? Apa respon PMX untuk jackpot raya YB ini? Adakah ini macam kes Ngakoming beri 6 juta di air kuning tempoh hari? Tuan-tuan, jelas dah berpenyakit diorang ni tuan-tuan. Bara korupsi cash seeking menjala dari akar, dari kepala ke akar umbi di sini. Tapi tuan-tuan jangan bimbang. Tiada seorang pemimpin India di sana pun yang akan jawab saya. Sebab tahu kenapa? Sebab ramai dah kena pancung. Dan yang ada sekarang ni pun tengah makan pisang jaga kursi. Betul? Cuba tengok YB Raya, YB Kanabi Rao, YB Keswan, pejuang masyarakat India terunggul di parlimen. Apa mereka di situ? Semuanya kalah pertandingan cabang tuan. Cabang. Kita beralih pula kepada YB Datuk Seri Saravanan. Raja, Puli, Singgam Parti MIC. Apa posisi beliau dalam kerajaan sebagai seorang yang paling senior? Yilek. Apa pun tak ada. Kita pula beralih kepada Ram Kapal yang menang undi tertinggi di Penang untuk jadi bakal CM. Dan juga Gobind Singh yang menang undi tertinggi dalam DM untuk jadi Sekjen Ketua Parti DAP. Beranikah DAP lantik Ram Kapal jadi Ketua CM Penang maupun Gobind jadi Ketua Parti DAP? Tak mungkin tuan-tuan. Ada tak mana-mana pemimpin mereka yang berani bersuara demi pemimpin mereka? Percayalah, pemimpin Melayu di sana ialah boneka dan pemimpin India cuma ialah token hiasan yang talinya dipegang oleh tokong-tokong di sana. Cakap multiracial, cakap multi samarata, tapi mereka ini penuh politik kebencian dan pancung-pancung di sana. Tuan-tuan, saya nak bagi tahu. Mereka berkata masyarakat India patut bersyukur kerana mempunyai MIC dan juga BN. Tapi saya beritahu tuan-tuan, kami orang India ni cerdik-cerdik. Sudah terang lagi bersuluh. Masyarakat India semua tahu pengkhianatan dalam banyak-banyak isu berpunca daripada hari parti mereka sendiri yang biasanya buat kerja buat di dalam agensi-agensi mereka. Jika mereka buat kerja dengan amanah, tak adalah tanah terjual, dokumen DO dikeluarkan dan terjadi segala masalah. Tapi biasalah, mereka suka buat sketsa wayang, janji mempertahankan itu ini, tapi akhirnya tersengih dan juga membenarkan segala macam benda untuk berlaku. So saya nak bagi tahu satu pantun yang ada untuk mereka. Pandai MGR pergi memancing, tangkap ikan penuh sodulang. Orang kami kenal kaki-kaki kencing, BNPH pengkhianat, nambialah dalang. Sekian, terima kasih.